Rupa-rupanya ramai orang Islam yang tak puasa. Dan kadang tu yang mengejutkan kita, yang tak puasa tu ialah yang berniaga di pasar Ramadan. Saya tak tahu ada satu orang tu dia berniaga pasar Ramadan 6 tahun. Sembang-sembang kepada kata ustaz, hak berniaga pasar Ramadan bukan dia puasa semua. Kita duk ingat dia apa? Tak puasa. Allahu Akbar. Nak jawab apa depan Tuhan tak puasa? Macam mana nak masuk syurga? Macam mana nak berkat rezeki? Macam mana Allah nak bagi berkatan hidup? Orang tak puasa, tak mayang ni hidup bercembera. Mohong lah kata hidup tenang. Tak. Duk miskin tu lah. Duk tak ada duit situ lah. Duk sengkek situ lah. Tak mayang. Sebab tak mayang ni dicabut keberkatan umur. Umur dicabut keberkatan. Seri muka orang soleh tak ada. Kalau orang semayang dia boleh kata tak mayang buat lepas ni. Awak ni tahu muka lepas macam mana tau. Lepas tu mati susah. Mati susah ni, kalau dia minta ayak, kita bagi ayak, ada satu alam dan dunia ni pun tak hilang dahaga dah. Tu tak mayang. Tu tak terus kubur ni. Jadi, mailah kita cari ilmu, berbekal dengan ilmu, beramal. InsyaAllah.